Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam An-Nawawi babul amri bisukun fi shalah. Bab perintah supaya diam, tenang di dalam solat dan larangan daripada memberi isyarat dengan tangan dan mengangkatnya ketika salam. Wa itmami sufufil awal, dan dalam menyempurnakan saf-saf pertama ataupun saf-saf hadapan terlebih dahulu, kemudian merapatkannya ini antara bahu dengan bahu, dan perintah supaya al-istima', maknanya berkumpul ataupun bersatu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami seraya berkata, "Mali arakum rafi'i aidikum ka'annaha aznabu khayli syums." Apa hal aku ni? Mana tidak sepatutnya aku lihat kamu. Mana tidak sepatutnya kamu buat satu perbuatan sehingga aku nampak. Jadi mengapa aku lihat kamu ni mengangkat tangan kamu seolah-olah ekor kuda. Kuda syums. Mana jenis kuda ni? Kuda hak taduk dia. Yang mengangkat, yang bergerak-gerak ekornya itu, uskunu fis salah. Hendaklah kamu diam dalam salat kamu. Dalam salat. Jadi hadis ni seperti yang telah kita bincang terlebih dahulu sebelum daripada ni, menjadi dalil kepada mazhab Hanafi. Kata dia hak ni lah yang dimaksudkan dengan akak tangan ketika nak rokok, bangun daripada rukuk. Sebab kata mazhab Hanafi semua tu telah mansuh berdasarkan kepada dalil hak ni lah. Selain daripada Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan bahawa bila akak takbir tu kemudian tidak lagi akak tangan. Tetapi orang lain berpendapat bahawa hak Nabi tegur akak tangan ni sebenarnya ketika ucap salam, ketika memberi salam. Jadi Nabi kata tenang dalam sembahyang. Balik Hanafi pula dia kata uskunu fis salah. Kalau kata akak tangan di masa memberi salam, misalnya tu sesat dah lah. Jadi tak timbul dah lah. Duduk dia dalam solat ni maknanya duduk dia jangan akak tangan ketika permindahan rukun tu. Itu dia kata. Sebab kalau kata suruh dia dalam sembahyang, maknanya hal ini Nabi tegur kerana akak tangan ketika memberi salam. Jadi kalau kira tak ada keperluan dah nak lari, kerana apa? Kerana bila salam tidak dalam sembahyang dah lah. Kerana sembahyang telah selesai dengan salam. Tapi Damon ni kata, Imam Nawawi kata, itu dua hadis yang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami dan baginda melihat kami hilaqan, berada dalam halqah-halqah. Mana puak-puak ni stopok. Maka Nabi SAW kata, "Mali arakum izin." Mengapa aku lihat kamu ni berada dalam kumpulan kecil. Mana kamu adalah berada bersama, kena duduk dalam satu halqah sahaja supaya tidak ni kecek puak ni ke ni. Jadi macam ada puak-puak pula. Kemudian Nabi SAW keluar menemui kami dan berkata, "Ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha." Tidak mahukah kamu membuat saf, bersusun seperti mana bersusunnya malaikat itu dekat dengan Tuhan mereka. Dua perkara di sini, perintah supaya buat saf. Yang kedua, membuat saf ni adalah sifat malaikat yang wajar diikuti oleh orang-orang beriman dalam beribadat kepada Allah SWT. Jadi perintah ni supaya bila perintah supaya rapat saf ni, ditanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana malaikat itu buat saf dekat dengan Tuhan mereka?" Nabi SAW menjawab, "Yutimuna sufufal awal wa yatarasuna fi safi." Mereka menyempurnakan saf-saf di hadapan, saf-saf yang pertama, kemudian mereka merapatkan dalam saf. Yatarasuna ka'annahum bunyanun marsus, macam bangunan lah. Kalau orang ikat bata kan mesti sila gini supaya kemah. Bukan kata letak gini kat bata, jadi tak megang. Maksudnya di sini saf yang rapat, tidak ada celahan. Kerana apa? Kerana celahan itu akan dimasuki oleh syaitan. Dan bila masuk syaitan, maka syaitan akan mengganggu tumpuan manusia dalam sembahyang. Dan biasanya kalau saf tak rapat ni, mana kita tengok dah mana tak rapat dah. Jadi kalau orang jaga saf tu, orang ni mari jauh pada dia renggang. Atau apa dia renggang, orang ni pun dia renggang juga. Maka kena rapatkan. Jadi mereka menyempurnakan saf-saf yang hadapan terlebih dahulu. Sempurna hak pertama barulah
buat yang kedua. Sempurna yang kedua barulah buat yang ketiga. Dan tidak akan buat saf yang keempat selagi saf yang ketiga tidak sempurna, dan seterusnya lah. Dan di sini hendaklah dimulakan di belakang imam. Di belakang imam, ke kanan, ke kiri. Kanan ke kiri. Maknanya orang yang mari ni dia kena tengok lah. Jangan dia rapat dinding, rapat kotian. Dia kira dia malas nak jalan, dia duduk belah ni. Dia kena duduk buat saf yang baru itu betul-betul di belakang imam, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Apa tu sah jadi tak boleh pahala jemaah. Sebab kita berjemaah nak dapat pahala kena ikut peraturan berjemaah lah. Jadi ada satu bab ni perkara yang membatalkan pahala jemaah. Banyak perkara lah. Email macam mana email? Email ni tak tentu. Dia biar bukan kata nak macam biar pendukung tidak suruh kata rapat. Tak gitu, dia biar. Dia pakai betul saja. Sebut saja. Kalau kita tengok dalam hadis ni hatta qad ra'a anna qad aqalna, mana dah? Hatta ra'a anna qad aqalna anhu. Dalam hadis lepas daripada hadis 436. Ini riwayat Nu'man bin Bashir. Rasulullah SAW ni meluruskan saf-saf kita seolah-olah Nabi meluruskan anak panah tu. Kidah. Biar betul anak panah lurus molek. Sehingga Nabi telah tahu, nampak bahawa kita telah aqalna, faham dah. Maknanya imam ini hendaklah dia memastikan makmum dia tu merapatkan saf. Sehinggalah demo ni aqalu. Mereka ni faham, ingat, mengerti. Jadi kalau sudah kira ada macam kita terjemah tempat kita ni dah. Tempat kita ni betul kasar lalulah sebab faham dah. Kalau tebing tengok betul sah. Jadi makmum pun rasa Allah. Rimah rasa dah. Sebab kita ambil ni lah. Hatta ra'a anna qad aqalna. Padahal kalau makmum tu makmum faham dah, tak apa. Mana kalau ada jenis lagu ni sang direct lah, tak email. Tak email kena tegur lah, kena pastikan. Mana dia kena lebih utamakan benda ni. Sebab lepas daripada iqamat, tidak ada tanggungjawab seorang imam melainkan memastikan sah tu betul. Doa iqamat pun tak ada. Kita pakai pun dapat tegah lalulah. Sebab masing-masing tu ada pada tempat dia. Lepas satu benda ada kerja dia. Lepas azan memanglah tak ada benda lain, maka di situlah tempat kita berdoa. Kita sembahyang sunat. Lepas iqamat bukan nak doa dah, nak sembahyang. Sebab maksud daripada iqamat nak sembahyang fardu. Dah. Jadi bila nak sembahyang fardu, sembahyang jemaah, jadi tugas imam memastikan sah tu rapat. Jadi tak perlulah dia nak baca doa, nak baca qul a'udzu birabbinnas. Habis baca tak baca. Sedangkan tugas dia memastikan sah tu betul. Jadi dia tengok kalau jenis selagi tak dapat sah, jangan takbir. Dan hal ni kerap berlaku kita kata hari Jumaat. Hari Jumaat tu imam gaduh nak akad takbir. Sepatutnya dia bagi masa lama sikit. Tunggu dulu dah. Dia kira-kira orang boleh gerak. Sebab hukum mana pun muka kita pakai duk selo belaka. Jadi sah tu akan ada ruat di hadapan. Jadi kadang-kadang putus. Banyak tempat putus. Lepas tu orang kita ni dia tak reti nak lompat. Nak lakah pergi ke hadapan. Terutamanya orang bawa letak anak koci, letak telefon, letak sejadah dia. Dia tak tinggal lah. Jadi sebab itulah imam ni dia kena pastikan makmum dia ni cerdik. Qad aqalna. Jadi kalau tak cerdik, tak boleh lah kena tegaskan sama, kena betul sah. Kalau kita biasa pergi pak orang tabligh kan. Dan ni wallahu a'lam lah, kalau dulu betul sah dulu baru iqamat. Terutamanya tempat orang ramai. Orang ramai. Tapi lah ni dia banyak bersih. Terima kasih kerana telah memilih masjid ini destinasi berjemaah anda. Mari mana ni pattern baru ni. Kita bimbang ini termasuk di bawah taswib. Ya Ibnu Umar tak suka. Mungkin kita ada dah iqamat. Boleh. Pattern lah dia ada skrip dia. Sebelum iqamat ni. Sebelum khutbah ada. Kadang kita nak semaya Isya tu ada. Semaya Maghrib. Semaya Zuhur. Jadi betul lah.
Bila satu sunnah ditinggalkan, satu bid'ah akan naik. Ataupun satu bid'ah dibuat, maka satu sunnah ditinggalkan. Jadi sunnah memastikan makmum betul sah telah ditukar kita memberi tazkirah ataupun penghargaan. Jadi tak boleh lelak tu sebenarnya. Boleh lelak. Memang dapat molek. Tapi tak, orang gitu. Ilmu. Orang lagu tu je banyak lah. Sebab bayar ajak lah. Bayar ajak. Tak ada dah bak dia. Bayar ajak kau tahlil kau sebab selalu. Bunyi lalu. Ila hadrati. Lepas daripada semaya. Tapi setengah kata, molek baru. Boleh lah balik 2-3 jabir seorang. Jadi, tugas imam tu, penting. Jadi bukan kata pakak sibuk baca ayat tu ayat ni sebelum daripada akad takbir. Imam dia kena pastikan. Jadi kena rapat ke saf ini. Pun dia rapat saf ni, kalau ahli hadis dia kata bahu, kaki-kaki. Kaki tu dia kena juga. Kadang kita semaya di masjid ahli hadis ni, kita gegas sikit dia pun pada dia terbuka. Jadi kalau kita kira memadai dengan bahu lah. Memadai dengan bahu. Sebab dalam hadis 432 ni, yamsau manakibana fis salah. Nabi itu bahu. Sebab kaki ni, dia tahu kan, kadang-kadang orang tu perlu buka kaki luar. Ada orang tu perlu habis itu. Wa yatarasuna. Mana rapat dengan tidak ada ruang. Kemudian hadis 431 dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah katanya, kunna idza sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bila bersembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berkata assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dan isyarat dengan tangan ke kedua belah tepi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamat tumiuna bi aidikum. Untuk apa? Kamu memberi isyarat dengan tangan kamu ni seolah-olah ekor kuda. Khayli syumsin. Mana kuda yang liar. Atau dia ni. Innama yakfi ahadukum. Memadai bagi seseorang daripada kamu ni. Dia letak tangan di atas pohon dia. Tanpa menggerakkan apa-apa. Kemudian dia memberi salam kepada saudaranya. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Cukup saya kata je. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi hadis ni. Dengan hadis sebelum pada ni, hadis 430. Mazhab Syafi'i kata hadis yang sama. Hanafi kata hadis yang berbeza. Jadi dia kata, memanglah masa beri salam tu tak payah angkat tangan. Kemudian masa nak rokok sujud pun tak boleh angkat tangan juga. Itu dipegang oleh mazhab Hanafi kerana mereka menganggap hadis Jabir ni, walaupun Jabir juga tapi hadis yang berbeza. Sebab dia kira tadilah uskunu fis salah. Sebab kalau kata assalamualaikum angkat tangan, tu luar daripada sembahyang tu. Jadi kata Hanafi, uskunu fis salah tu maknanya jangan angkat tangan dalam sembahyang kerana diamlah dalam sembahyang. Jadi dalam sembahyang tu maknanya masa perpindahan rukun. Mana bagi Hanafi tak perlu angkat tangan dah, itu sudah masuk. Adapun hadis 431 ni, ketika salam tak payah angkat tangan. Sebab Nabi kata duduk situ. Sebab kalau ni angkat tangan, tidak kau selisih. Kemudian riwayat satu lagi, ma sya'nukum, apa hal kamu ni? Ini cara teguran Nabi lah. Sya'nukum mali arakum malakum. Jadi ini cara Nabi menegur secara umum kepada sahabat dia tanpa menentukan siapa yang buat ni. Ma sya'nukum, apa hal kamu ni? Mengisyaratkan dengan tangan kamu seolah-olah itu ekor kuda syumus. Iza salama ahadukum falyaltafit ila sahibihi wala yumi'u biyadih. Bila seseorang itu memberi salam, maka berpalinglah kepada saudaranya dan janganlah dia isyarat dengan tangan dia. Tak payah. Jadi bab yang pertama kita baca malam ni bab berkenaan dengan soft semaya. Kemudian bab kedua malam ni, bab 28 ni soft juga. Bab 28 soft semaya, bab 29 ni soft lelaki di hadapan, soft perempuan di belakang. Kemudian lepas itu bab semaya wanita di masjid. Ini bab meluruskan saf dan menegakkannya. Meluruskan saf, merapatkan saf, menyamakan saf dan meluruskan saf, membetul saf. Dan kelebihan yang pertama daripada saf dan yang mengiringinya. Yang pertama mengiringinya. Saf yang pertama, kemudian saf yang pertama mengiringinya. Maksudnya saf pertama dan saf berikutnya. Walizdiham,
dan berebut untuk mendapat saf yang pertama dan berlomba-lomba. Dan wa taqdimu ulil fadli wa takribuhum minal imam. Orang yang ada keutamaan ini hendaklah didahulukan dan mereka tu hendaklah berada dekat dengan imam. Jadi ada beberapa perkara dalam hadis. Riwayat daripada Abu Mas'ud katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh bahu-bahu kami dalam sembahyang untuk merapatkan saf lah. Sebab kena betul dengan bahu, betul dengan bahu. Itu adalah betul dengan perut. Betul dengan bahu. Tapi kalau tempat kita ni betul dengan tumit lah. Bahu tu macam orang cek pembarisan lah, dia mari tu dia pakai sapu. Nak suruh betul. Kemudian Nabi kata, istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Hendaklah kamu samakan saf kamu ni dan janganlah kamu berselisih. Ada pergi ke depan, ada pergi ke belakang. Maka dengan sebab itulah hati kamu berselisih. Maknanya zahir itu menunjukkan apa yang ada dalam hati. Maknanya hak suruh rapatkan saf ni Nabi. Jadi kalau ada orang pergi ke depan, ada orang ke belakang, maknanya orang ni tak seikut sunnah Nabi. Orang ni tak seikut sunnah Nabi cara dia. Hak ni tak seikut sunnah Nabi cara dia. Hak betul tu tak ikut sunnah Nabi. Arahan supaya meluruskan saf ni adalah perintah daripada Nabi. Kalau kita bersedia menerima perintah Nabi hak ni, maka mudahlah kita terima hak lain. Jadi bila kita tak sama dah betul sah, maka prinsip asasnya menerima perintah Nabi tu orang tidak ikut. Tak ada. Bila tak ada, memang hak tu lagu ni, hak ni lagu ni. Itu punca dia. Jadi berselisih hati ni kerana tidak rapat saf ataupun terkehadapan atau ke belakang, itu maknanya tanda orang itu tidak mahu ikut sunnah Nabi. Maka kita kena bersatu atas sunnah lah. Kadang-kadang orang ni, kalau kita ayat sunnah kan mungkin pecah. Jadi nak suka bersatu atas bid'ah, tak boleh. Dia kena bersatu atas sunnah, atas hak betul. Bersatu atas kebenaran. Jadi bila tidak mahu meluruskan saf, merapatkan saf, maknanya orang tu nak cara dia. Ni cara dia. Maka dengan sebab itulah makin jauh hati mereka daripada perintah Allah Ta'ala. Waliyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah mengiringi aku. Yang dekat dengan aku ni adalah orang yang bijak pandai. Al-ahlam. Ahlam dengan nuha ni mana orang berakal, orang pandai, orang berilmu, orang boleh buat keputusan, muqallad. Jadi kalau kita boleh nampak zaman Nabi ni tak ada orang lain lah. Abu Bakar, Umar, di kalangan as-sabiqun al-awwalun tu depan di belakang Nabi. Maka di sini kita boleh nampak orang yang dikatakan patut berada dia di sahadapan, pahala lebih sahadapan ni orang yang cerdik lagu ni lah. Sebab kerana keilmuan mereka selain daripada mereka ni kemungkinan akan ganti imam, mana gapa-gapa pun orang cerdik ni lah mudah nak buat mesyuarat. Kalau orang duduk belakang dia dulu balik. Orang duduk belakang tu imam ni dia lambat sikit. Jadi kalau kita duduk belakang tu imam ni cakap assalamualaikum pun Allah pagi. Jadi orang belakang ni tak selesa lah. Jadi orang yang duduk belakang tu imam ni, orang cerdik, hak tak lorak giman dah. Jadi dia duduk berzikir di situ. Dia duduk berzikir di situ. Jadi ada je sebenarnya, ada wirid, ada zikir ni supaya makmum dia tak gaduh tubik. Daripada masjid ataupun daripada saf, dia duduk situ kerana nak memberi peluang kepada orang masbuk sesat dulu, barulah dia keluar. Jadi kalau dia pun berebut juga, jadi kena lakoh bahu orang. Jadi lakoh bahu orang ni kut daripada belakang pun Nabi lagi. Bila nak naik ke saf depan hari Jumaat tu, jadi lakoh kau ni pun tak boleh jugalah. Kena wirid. Apa ni pondok kata malam yarid kal kirid. Malam yarid kal kirid. Orang tidak wirid seperti kera kata dia. Jadi orang tak wirid dia, kita tadi kata Wahabi tu sebab tak wirid. Ramah hak sebenarnya bukan Wahabi pun tak wirid. Wahabi wirid. Wirid tak bunyi. Wahabi wirid tak bunyi. Jadi jangan tuduh Wahabi tak berwirid lepas sembahyang. Lepas tu wirid ni bukannya lama metah je. Hak berlakunya wirid panjang pada sembahyang. Jadi nak cerita pada kita, orang duduk belakang ni hak tak gaduh kelip. Jadi kalau Nabi kontak Nabi, mudahlah Nabi nak mesyuarat. Ayah khabar ke apa. Jadi orang cerdik ni duduk depan boleh nak bincang. Kalau kita kan AJK lah. Jadi kalau kita nak cari AJK, kita tengok belakang.
Tapi masalahnya Jekin seminggu sekali baru ada naik masjid. Jadi kena ke sini, kemudian sumallazina yalunahum. Kemudian orang yang mengiringi mereka, kemudian orang yang mengiringi mereka. Kata Abu Mas'ud, fa antumul yawma asyaddu ikhtilafan. Kamu sekarang ni pada hari ni lebih banyak berselisih ni. Waktu cara dia. Sebab apa? Sebab tidak mahu menjaga sunnah Nabi. Mana kita mari dah masjid semaya berjemaah sebagai sunnah Nabi, tapi tak nampak sunnah-sunnah yang lain. Betul dah kita mari masjid ikut sunnah Nabi, tapi tak semerapak kisah. Jadi apa erti kita mari masjidnya? Ataupun kita mari masjid parking kereta, parking motosikal, bukan pada soft dia. Jadi seperti mana ada soft dalam masjid, ada soft juga luar masjid. Ni parking 2 petak dia ambil. Ni motor tak lepas kereta, kereta tak lepas motor. Makmur gil tak lepas email. Makmur gil tak lepas penceramah. Dia pegawai jabatan lain. Mari singgah maya maghrib. Dia parking tempat penceramah. Kita tengok, ni pegawai mana kata. Kata dia mau pegawai besar, tempat lain masjid ni. Malam ni, malam Amba berhak. Dia mari tak kereta dia. Tak boleh lah. Jadi, masing-masing tu ada tempat dia. Sebab itulah dalam Quran kata, qad alima kullu unasin mashrabahum. Setiap daripada kabilah Bani Israel 12 tu, dia tahu matahari dia mana duduk. Jadi kalau kita, masalah parking ni lah, boleh puasa tu, terutamanya ataupun hari Jumaat. Jadi kita soft dalam semaya, kita main kereta, main motor, dia ada soft dia juga. Tak boleh nak letak kasih. Kalau terpaksa kita letak halangi orang, tak suruh fikir nak wirik lah. Assalamualaikum, bangun lagi. Tak suruh fikir, apa gaduh nak turun pada masjid. Kita kereta atas jalan. Itu payah. Kadang-kadang email, patutnya benda tu dia kena kecek nak minggu. Dia Assalamualaikum tu selalu. Dia kena ya. Kalau mana letak kereta tepi jalan, tengah jalan tu, turun lagi. Kena tekan sikit. Tapi mata tu kena celak lah, jangan mata kaya gitu. Tu email pada Pak Ahmad. Itu ayat lah, tu email pada Pak Ahmad. Dia nak marah pada ni lah, hak jenis lambat mari semaya. Lambat mari semaya Jumaat. Terutamanya hak bila Zuhur 12.50. Jadi dia tu Assalamualaikum pun bangun lalu. Tu sekalian. Zuhur awal lah ni, mari awal. Ngepek dia. Tu boleh pujilah. Mana kena tegah. Maknanya makmum nanti dia kira satu suku. Dia kena mari ikut waktu lah. Supaya dia khutbah tu. Imam pun dia boleh tekan benda ni. Lepas daripada dia wisalah tu, dia bangun istihal lalu. Hak mana letak kenderaan menghalal lalu turunlah cepat-cepat. Pasal fikir nak wirid, nak semai sunat, balik lalu. Kalau berasa nak wirid panjang-panjang, mari awal parking molek, turunlah dia nak turun masa mana. Tapi kadang-kadang kan muka orang ni, orang parking atas jalan ni, dengan lorak-lorak kan dia turun tak. Kadang-kadang hak parking molek dalam petak dia, tu pegelah buat gaduh juga. Jadi kosong pak. Kalau kita lah, kita mari awal parking molek ke apa semua, pasal duk gaduh turun lah. Kalau demo ni linear sikit, barulah kita turun ni. Kita dalam petak duduk cucuk, nak nanti tubik sekali dengan hak parking atas jalan ke apa semua, relax lah. Pak kata, kita mari awal, nak klik awal. Main buah tu kak. Tak sudah sama. Kemudian riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, seperti tadi jugalah, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Orang cerdik, orang bijak pandai duduk belakang ni, mana dia boleh lah. Ni hak ingat Quran, hak tahu hukum semaya berjemaah apa semua. Kemudian wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Berwaspadalah kamu dengan haisyatil aswaq. Maknanya suara bercampur bau hingga bingar. Mana bising. Waktu kecek ni kecek. Ni banyak ni kadang-kadang masjid ni. Sama naik. Kita ngajar dia muzakarah lalu. Jadi bising jadi. Waktu nak kecek ni nak kecek. Kemudian riwayat satu lagi ni. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis salah. Luruskanlah saf-saf kamu kerana sesungguhnya meluruskan saf itu sebahagian daripada kesempurnaan sembahyang. Jadi bila sebut kesempurnaan semaya ni, jadi ada pihak sempurna maknanya sunat. Tapi kadang-kadang tak sempurna ni mana tak jadi, tak cukup, tak jadi. Mana ada hak kurang. Macam kita kata, kita masak sepatutnya beras 5 kilo bawang banyak ni.
Tak, boy putih banyak ni, boy besar banyak ni. Kita pun kita ruat sikit. Kau ni sikit ni. Buat nak lecah. Ada kurang tu. Jadi tak sempurna. Tak jadi. Jadi makan biryani tu tapi tidak biryani. Jadi semaya pun lagu tu jugalah. Semaya jemaah. Tapi manakah yang dikatakan semaya berjemaah yang dapat pahala tu. Jadi kata Ibnu Daqiq Al-Aid, ada orang ambil kesimpulan bahawa sempurnanya solat itu dengan mana sunat. Sebab kata dia kalau kata sempurna, mana benda tu dianjurkan. Tapi itu dibantah. Sebab kita kena mengambil kira lafaz syarak ni kena mengambil berdasarkan kepada asal dalam bahasa Arab itu. Jadi kesimpulannya kalau kata kurang, tak sempurna, maknanya kurang lah. Kurang apa? Kurang pahala. Kurang pahala. Dan kurang pahala ni, hingga boleh siapa tak ada pahala. Kemudian dalam satu lagi hadis ni, Atimmu sufuf fa inni arakum khalfa zahri. Ini seperti mana hadis yang kita baca minggu lepas. Aku lihat kamu dari belakang ni. Kemudian riwayat satu lagi ni ada bahasa sikit, min husnis salah, daripada keelokan solat. Jadi keelokan solat ni maknanya kita tak boleh kata, maknanya apa ni, sebagai sunat. Maknanya kita kena pakai hak asal dalam bahasa Arab. Kalau kata keelokan solat dengan lurus saf, maknanya kalau saf tidak lurus, maknanya semaya tu tak comel. Tak comel semaya. Cacat. Orang ni kalau cacat apa? Cacat kuih. Ya. Dia nampak apa ni, kecil sikit, kepek sikit karipak tu. Tak ambil, dia ambil hak mana sempurna. Jadi orang nak pada sempurna. Kemudian riwayat pada Nu'man bin Bashir, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasuwunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kamu hendaklah meluruskan saf-saf kamu, atau yakni kalau kamu tidak buat, pasti Allah Ta'ala akan memalingkan di antara wajah-wajah kamu. Maknanya amaran keras daripada tidak mahu meluruskan saf ni menyebabkan niat masing-masing, arah masing-masing tu berbeza. Hak ni, kok ni. Jadi masing-masing tu ada kepentingan masing-masing. Sebab Nabi menyatukan umat dia dengan sunnah. Mana didikan belakang ni. Nabi suruh kau ni kita kena buat supaya cukup benda disuruh Nabi tu kita buat dengan sempurna, maka dengan cara itulah kita bersatu, dapat jaga agama. Jadi kalau benda lagu ni, sos maya ni kita tak boleh nak jaga, macam mana kita nak masuk dalam jihad tu sendiri. Sebab kesudahannya, bila kita membiasakan meluruskan sos ni setiap kali nak semaya 5 kali sehari, jadi bila nak buat perbarisan tentera dengan segera, maka mudahlah. Tahulah orang tu nak duduk mana. Ni kalau dia i'ah lagi dah. Komat dah. Email baca dah. Dia duduk, tak sudah lagi. Perbualan dia tu. Kalau kita kira, tak mih dia 5 waktu tapi dari segi bersegera duduk asas tu, ayo. Dia banyak cerita dia. Banyak cerita. Ada cerita sama nak komat tu. Ada cerita. Tak habis cerita. Kemudian, ada kita baca tadi lah Nabi SAW yusawi sufufana hatta ka'annama yusawi bihal qidah. Seperti Nabi Nabi meluruskan saf kami ni seperti mana nak meluruskan anak panah tu. Sebab anak panah kalau gelelok gitu dia lari. Sehingga Nabi melihat kita ni telah gerak dah, pandai dah, cerdik dah. Tak apalah. Mana tak sungguh secara tu lah. Sehingga satu peringkat. Kemudian Nabi keluar satu hari, berdiri, hampir nak takbir. Lalu dia terlihat seorang lelaki badian sadruh, terkehadapan dadanya itu daripada saf. Maka Nabi pun kata, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tasuwunna sufufakum, kamu mestilah meluruskan saf kamu ini, atau Allah Ta'ala akan memalingkan di antara wajah kamu. Mana tumpuan kamu, perhatian kamu tu akan jadi berbeza-beza dengan sebab ni lah. Dengan sebab kamu ni tidak mahu ikut saf, ikut kehendak kamu. Mana kita berdiri dalam saf ni mengikut kehendak Nabi, kehendak Allah. Kemudian kelebihan saf pertama. Ini kalau kira wajar dibuat terjematul bab yang lain ni. Kerana di sini tidak ada perintah supaya meluruskan saf. Kerana perintah kerana hadis ni adalah targhib kepada saf yang hadapan. Riwayat daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was safil awwal." Kalaulah manusia itu tahu apa yang ada dalam azan
Dan sah yang pertama, yakni kelebihannya, semalam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kemudian dia tidak ada jalan untuk mendapatkannya, melainkan dia kena cabut undi, cabut anak panah undi, tentu mereka akan buat undian ni. Mana benda lagu ni patut berebut-rebut, patut dibuat cabutan. Macam kita pergi klinik hospital lah. Derah kita nak nombor tu. Jabat tak buka lagi apa ni. Kunci tak buka, kita tunggu dah. Sebab untuk nombor pertama. Nombor tu undi lah. Sebab kita dulu siapa, kita boleh nombor. Kemudian kalaulah manusia tu tahu, fit tahjir, maknanya bersegera ke semaya zuhur. Ataupun semaya secara mutlak. Tahjir. Yang maknanya hajirah. Hajirah ni matahari tengah. Berada di tengah atas kepala. Maknanya berlomba untuk pergi semaya zuhur. Lastabaku ilahi. Tentu mereka akan berlomba pergi. Maknanya segera pergilah. Kalaulah manusia tu tahu kelebihan yang ada pada atamah. Yang ni semaya gelap. Yang ni semaya isya. Kau panggil isya ala akhirah. Dan juga semaya subuh, tentu mereka akan pergi walaupun dengan merangkak susah payah ke pergi juga. Mana besar kelebihan. Jadi kerana waktu ni adalah waktu tidur, waktu lalai, waktu yang mana malas itu menguasai mereka. Samalah juga waktu tengah hari itu, waktu nak makan, nak rehat, waktu panas, nak duduk di tempat yang teduh. Kemudian riwayat satu lagi ni, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW melihat ada di kalangan sahabat itu terkebelakang. Dia kata sah dia bila panjang kan dia jadi sini gitu. Jadi dia nampaklah ada undur tu. Sebab zaman Nabi dia tak buat garisan ni, tali kau gapo kau. Ni kemudian boleh kau tak buat tali buat gini ni. Benda ni wasilah lah. Benda wasilah. Maknanya wasilah untuk memastikan sah betul. Tak apalah. Tak ada masalah, kita tak balah. Faqala lahum, Nabi bersabda kepada mereka, taqaddamu, mari ke depan. Fatamu bi, hendaklah kamu ikut seperti mana aku buat. Mana aku jadi imam, kamu turut aku, apa aku buat, kamu buat. Waliyatamma bikum man ba'dakum. Hak lepas daripada kamu ni, tengok kamu buat. Sebab orang yang boleh tengok Nabi buat ni, orang yang belakang Nabi. Orang yang duduk belakang imam tu dapat buat seperti mana imam tu buat. Orang yang ke belakang, dia hanya tengok orang yang depan dia. Setakat tu. Lepas tu kalau pasal TV, dia jadi lebih-lebih lah pula. Pasal TV ni. Kemudian dalam hadis satu lagi ni, hadis 439. Daripada Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamuna aw ya'lamuna ma fi safil muqaddam lakana qur'ah." Kalau mereka tahu, atau kalau kamu tahu, atau kalau mereka tahu apa yang terdapat dalam sah yang terkehadapan ni, tentu mereka sanggup mengundi, cabut undi. Nak berada di hadapan. Maknanya, semua orang ni berhak berada di hadapan. Jadi bila sama hak ni, maka boleh cabut undi. Tapi kalau bahagian tu memang tertudah, terimeh. Dia ada kan bahagian tu bila. Jadi tak apa kalau lagu tu. Memang patutlah sebab dia lah yang bertanggungjawab. Kalau terimeh, dia kata terimeh muda, terimeh tua. Bukan serentak dua masa tu. Ada berlaku terimeh. Kadang-kadang 4 orang terimeh, 4 tak ada. Tu bila juga dia terimeh. Maknanya, kena ada bahagian untuk muazzin ni. Pertama sebagai ulun nuha wal ahlam tu. Ulun ahlam wal nuha. Yang kedua, yang kata dia komat dalam bilik tu. Dia tubik tu, aku nak duduk mana? Kena duduk belakang dia. Nanya. Sedangkan dia lah awak mari mula-mula masjid. Dia lebih patut berada di hadapan. Jadi, kena booking untuk dia. Tapi kalau jenis tok ni, pengurusi, timbalan pengurusi, lebih tu, kita kan tekak agak dah. Sorga dia. Kemudian, pak kosong. Khairu sufufi rijal, awaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf lelaki ni hak kehadapan, seburuk-buruk hak belakang. Jadi kata dalam syarah ni, seburuk-buruk ni, mana kurang pahala, kurang kelebihan. Sebab nak duduk belakang ni, dia adalah lambat mari, cepat nak kelik. Ataupun orang duduk belakang ni, dia boleh tengok. Orang muslimah belakang. Dia ke setengah masjid tu, dia tak ada tabir. Dia boleh tengok lah. Ada riwayat ada. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum, walaqad alimnal mustakhirin.
Dia tahu ada mana duduk depan, duduk belakang. Dia berkait dengan ada seorang tu, dia nak taklih. Muka orang ni macam-macam. Jadi kalau lelaki dia duduk belakang, maknanya dia lah lebih hampir kepada perempuan. Dia boleh kelih, tu ada ini, tu ada. Jadi terganggu dia. Dan sebaik-baik soft perempuan ni hak belakang. Lebih tasatur, lebih terlindung dia tu, maknanya orang tak tahu pun dia mari. Wasyaruha awaluha depan. Jadi hak ni kalau kita kata sekarang ni orang pun tabir dah. Mana bagi perempuan dia duduk mana pun tak ada masalah lah. Tapi kadang dia mari duduk, pakak duduk tempat dia tu. Kalau kata perempuan ni, dia lambat nak betul sah. Sebab tu lah dia kena faham konteks hak sebaik-baik sah perempuan ni di akhir ni. Mana melihat kalau masjid tu tak ada tabir. Kalau ada tabir tertutup, maknanya sama seperti lelaki juga. Sampai mana baca apa ni? Sampai situ dah. Sebab bab kemudian ni, bab wanita pergi ke masjid.